ke zikir Allah, Allah, Allah ni? Zikir Allah, Allah, Allah ni, siapa yang kata dia berfaedah? Tak ada setakat ni. Yang kata ulama'-ulama'. Ulama' ni, dia bukan tahu benda gaib. Mana dia tahu Tuhan suka benda tu? Bila dia jadi Nabi? Bila dia deal dengan Allah masalah ni? Tak boleh sebut nama Allah, pas sebut nama apa boleh? Nabi sebut doh hadis riwayat Imam Muslim kata la yaqumus saah, tidak akan bangkit, tidak akan berlaku hari kiamat selagi mana ada orang ada sebut kalimah Allah, 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 Allah. Tu nama siapa tu? Nama demo. Tidak nama Allah ah. Mudah dia kata tak boleh sebut nama Allah, tak ada makna pun nama Allah. Allahu Akbar. Kita sebut nama Allah tu suruh habis benda terkumpul. Apabila kita sebut nama Allah, sebab tu kalau kita ngaji dalam Asmaul Husna, antara nama 99 tu nama bagi sifat dia. Manakala Allah nama bagi zat dia. Apabila nama bagi zat, nama yang paling mulia adalah nama Allah. Kita dah sebut Ar-Rahman ke Ar-Rahim, Ya Jalali wal Ikram tu nama sifat dia baru. Kalau nama zat dia lagi-lagi terkumpul semua sifat-sifat Allah Taala kerana kita panggil zat dia. Qul Allah, katalah, minta doalah dengan nama Allah, panggil Allah. Sebut dalam ayat Quran tu banyak allazina yazkurunallah hakiyama, orang yang berzikir dengan nama Allah, Allah, Allah dalam keadaan berdiri qiyamah wa qu'udan. Dia kata yazkuru situ makna ingat. Bahasa Arab demo luluh ko dak yazkuru ko yatazakkar, ingat ni. Tidak yatazakkar ingat Dalam Al-Quran allazi yatazakkaru, ingat tu maksud yatazakkar. Yazkur ini sebut lafaz. Sebab tu dalam Al-Quran sebut zikran kasira. Orang yang berzikir nama Allah Ta'ala bukrat zikran kasira, dengan sebutan yang banyak, zikran kasira. Maka ia panggil tamis dalam bab ni. Kasira banyak ni bukan ingat orang tak panggil banyak. Kau panggil ingat banyak dak, orang panggil ingat daiman, sentiasa. Tapi ayat Quran ni sebut zikir bukan zikran daiman, zikir sentiasa. Hak tu makna ingat. Kalau ingat sentiasa, kena sentiasa. Tapi kalau zikran kasira, zikir yang banyak, berarti benda boleh kira banyak. Kasira ni kena kepada adat dipanggil bilangnya. Maka bila kita sebut Allah, Allah, tu maksud dia sebut Allah, 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 Allah. Tak ada makna apa nama Allahnya. Nama perkataan paling mulia sekali disebut Allah. Lepas nama Allah, nama kekasih dia Nabi Muhammad. Kau nama demo lebih mulia lagi. Tak puas hati orang sebut nama Allah Ta'ala. Siapa dia? Sayyidina Bilal apabila ditindih dengan batu, disebut ke apa? Ahad. Ahad. Tak ada makna. So. Tak ada makna so. Gapo dia yang dimaksud oleh Bilal tu? Demo jangan buat kecek sekerak lagu tu. Orang nak accident, kita kata kereta. So kalimah ya, tapi banyak makna. Orang kereta tengah laju, kita kata moci lari laju kereta sebelah tu. Ada kecek lagu tu. Kereta tengah laju. Kita kata kereta. Kita sebut kereta tapi ada maksud dia. Maka ulama-ulama sebut Allah, Allah. Semua makna terkumpul dalam itu belakang. Sebab tu orang ngucap la ilaha illallah. Tak sebut dah sifat Allah Ta'ala. Sebut Allah tu pahedah gapo dia hak layak dengan Allah Ta'ala. Pas tak ada lah. Allah, 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 Allah. Tak boleh sebut dia kata. Lepas tu dia syarah pula. Dia marah kata ulama reko-reko zikir Allah, Allah. Berat dah lah kawan ni. Tak ada apa ni. Jadi dia tukar berkali. Bukan bidai dia pun nak kejek juga. Minta maaf lah, nyanyo lah ke dia kata ni. Harap dia balik semula, tarik semula lah kata-kata dia. Berat telajak lah kawan ni. Gitulah hamba malah syarah panjang ulang syarah panjang dah. Yang penting sebut kalimah Allah ni ada makna dia. Dan ulama pun sebut suruh zikir kalimah Allah Ta'ala. Dalam Quran sebut suruh hadis pun sebut suruh hadis. Nama bab kalimah Allah, Allah ni. Kita nak zikir Allah, Allah pun boleh. Terus sebut Allah, Allah, Allah. Kalimah Allah ini akan serap ke dalam tubuh kita. Kulit kita, daging kita, darah kita, tulang kita, sumsum kita. Jadi seluruh jasad kita ni tuan-tuan, zahir dan batin, dipenuhi dengan kalimah Allah. Inilah yang dimaksudkan
ma'a ismihi. Bila kita berada dalam itu tuan-tuan, apa saja tak boleh membinasakan kita. Kalau kita sakit, kadang-kadang Allah sembuhkan. Cuma tuan-tuan, kita kena belajar. Kita tak boleh amal sendiri-sendiri, nanti syaitan datang. Kita kena belajar. Sebab Allah, 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 Allah berhari-hari, nanti kalimah Allah itu memenuhi ruang jasmani dan rohani.